kaya ikulah. Tapi hiji barokan. Barokah dalam plastik. Hei, Tedir! Hei! Nak kerja jauh! Hei, Tedir! Nak kerja ni! Nak kerja ni! Jangan dua le. Hei, draw ke Sudir kan? Ya, Bang. Jadi kau kerja aku lalam. Kau macam ni. Nyan lagi nyan jibu bere. Jadi hanale. Oh, hanale Bang Joni. Long kalau pateh habadro. Cina kalau jak sikula dan jak but lom. Nyan baru bere lagi yang Sudir. Hai Sudir, dengar lu pegang. Menyegetanya lalau dengan but salah. Draw temalaya. Urang cik temalaya. Draw bak saudara temalaya. Betul Bang Joni. Lagi ni ada Sudir. Lagi kan pepatah le orang jamun. Jamun kereun dari jamun kereun karena pepatahnya, kan? Bu bela engkot bercucut. Donya benak akhirat budak nuntut. Lagi ni anji berkabat deh kalau pegah. Modal 2,5. Untung itu mampu. Beje tak makan yang mana. Hana cara. Hei hagon hano. Apa lo ya? Soalnya. Nyan pasti Sasep. Pasti kamu tahu. Bau kantang 2 kilo. Campli merah 1 kilo. Campli hijau 1 kilo. Bawang putih 2 kilo. Cang na yang tua. Ciku kalon. Bau kantang. Nah. Campli merah. Nah. Campli hijau. Nah. Bau tomat. Nah. 4 rupa si bawang itu. 4 no. Karena meramah tu. Dipekan lepas tu. Tabit. Allahu Akbar. Kamera minum benar. Ye. Bang Ahmad lah kau. Puin apa Ahmad? Tengok kumawe. Naruh Bang Ahmad. Kalau nalar. Okey, lanjut. Lanjut bah. Itu menyonang kau baca yang rere publo balon bagi dia bah. Tampung. Tak boleh lah kau saya kahana jadi le pungo. Hai Bang Joni, kepu dah musam budak. Bukan pun musam. Nak kena puas Sasepnya. Ilong pabra bu aku keji. Dia uroi lah ke pisang raja balong. Pada nak cok pisang raja. Bang, hasib anak lemenan. Hah? Yang betul ke pegah? Betul Bang. Kau kagak depu. Ilong hanai kampung leweknya. Hai, Sasep kau boleh ya? Hai Sudir. Irau kena ketukan pakan Sasep uroi lagi yan. Lendepu Bang Joni, lagi loncit. Nyan ke? Di tiap bebnya, mudah mahlam ini galak akan ada ragam. Kau hai tem nganji, kau hai tem. Kau kira aja lagi dia itu dir. Kau hai tem nganji, mu dempet tu kawat dia bangat bebnya. Jadi jino kau boleh ya? Kak Bang Joni, gopnyan ka mekat bak kafe bini pantai. Ide? Oh, beres yang menan. Dia tu dir. Ilang katrah Bang Joni pak rumah lon. Oh God, dia tu dir ah. Boleh Sasep. Maka Sasep betotong ngembarang laginya. Aduh, dek melayang banget Sasep dek. Di sini tem bekaru Sasep. Kepuai jok pisangnya ke dia pegang pisang raja. Yalah Sasep. Nyan beres itu dirnya kai tepunya ikulah. Mehan barakal cikalam plastik menau. Entong nak beasiswa Pak Rifki Arsya. Karena sekian lagi nyantu dirhai. Kepegah bangun lain guna masa depan. Pulang kena beasiswa. Kan kabutoy dia ikula lagi nyang. Okey, Sodir, selamat berjuang.
Hai, ibu je lah pambo. Hau kasi rotu. Nyo kata pesan ni no. Hai bang. Ibu je lah pambo. Oh nyo na dilah tu buat benda reo. Le pesan ni kah ana teruk je. Kiban cara le. Oh, Pak Aidil lah go. Nepi yo. Oh ma, katek tu. Pakat dah kau ya. Mesti roh nak pakai saringan. Oh ma, you dah awak dah ni. Raya tak masker go Pak Aidil. Awak dah pujut nak pakai masker. Mesti roh nak pakai masker. Pujut. Ika mo na mo jata hopi. Pura pakai masker man. Yang na lale pu blow krim ai sono. Memang awak dah ni hana jak saho. Tapi orang lain pasti nak bersentuh dengan awak dah ni. Gutanya kau ada tupu. Orang yang kunong corona atau hana. Tapi yang jelas, munyo urung yang kunong corona, awak gutanya kamu kunong si mandu. Nya kamu sibah mandu awak tanya eno. Deminya nanti kau awak dah mandu yang kunong, keluarga memandung kunong. Pak Aidil, bunuh nu pegah pakai masker. Leuhnyan pegah virus corona secara bersentuhan. Ngan kiban maksudnya. Nyan pun rame-rame dah lagi nya. Nyan pasti narjana bangun gempok. Jadi mesti ikut. Harus ikut, harus. Hai, rame-rame dah, nah. Kepala kau nyai kuning. Oh ma, beres tak baju ni. Ni piah baju ni. Dia Pak Aidil hai. Saknyo kan ilong na merumpok si nyan nuronyan yang kagak bantu biasa le Pak Rifki Harsha. Si nyan isudir. Kai jai kula kok berak kahi cara ngitina. Kok berak kahi cara. Ya orangnya anak pakai masker di Rabi Pak Aidil. Nyang ke nyalung pugah guna lo kalau tegur. Cuma waktu tak tegur, kayak pugah tanya kupu pakai masker. Betahe awaknya ni. Untuk waktu ke kena penyakit, nyang baru tupu. Nyo konduk pakat mau ni. Tapi lon jelaskan tentang perleji kegunaan masker dan tentang virus corona. Cuman awaknya yang hanya patih sagai. Hei pada pegah ni. Punya yang gak ada pegah ada payah patih. Oh nyan Pak Aidil, nyan kok berat penting. Ni kalau orangnya mesti draw hana pakai, ha? Jadi penyebaran virus coronanya na paduk boh macam. Kon hanya penyebaran ji melalui bersentuhan mentong. Di antara ji bisa disebarkan melalui bersentuhan langsung dengan urung yang kalau terpapar. Nyan antisipasi ji getanya harus menjaga jarak. Yang kedua, penyebaran virusnya juga bisa melalui bersin ataupun pernapasan getanya. Cara antisipasi ji getanya harus pakai masker lagi ulunnya. Untuk tak jaga adro tu, ngon tak jaga agak. Kemudian setelah tanya bersentuhan pu mentong, tanya wajib tak lakukan pencucian tangan sampai bersih dengan sabun. Nyan beberapa cara untuk mengantisipasi virus coronanya. Macam tu. Biasanya tak baju putih zaro. Nyan betul lagi Pak Aidil pegah. Karena virus coronanya untuk menghindari ji nalhe macam cuci tangan pakai sabun dan gunakan masker. Ha menau. Oh, kabutul lagi Pak Aidil pegah muno. Yang kebehan pate, iji virus coronanya hana kenang draw tu, kenang sedara tu. Yang kira-kira daya tahan badan urungnya lemah. Jino yang perlu dilakukan dengan adalah tak ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Menyau menan, Pak Tacok teman maskernya. Oh, punya untuk Jino, untuk sementaranya masker nak baklun. Coba baklun nilai apa? Ya. Nyapak masker nak ubahnya. Nyobihan awak ke pakai ende. Ha, nyapat. Cok je dengan tepo dah. Ya. Yang nak pakai ayu. Ya. Yang nak pakai. Pakai beg kunong ke keluarga untuk negara corona ya. Tak. Woi. Apa lagak? Si pakai you. Ya, kau beres kan?
Janganlah, Jino. Mari sama-sama kita antisipasi penyebaran virus corona. Dan mari sama-sama kita melawan corona. Pak Aidil, lonjak lon lah, boh. Kau dah jawab ni? Lon lonjak warung, Pak Inan. Oh, menyemunan. Si kau dah jawab pun ni. Kau boh, lu tinggal le boh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nyo kabutoi pu yang disampaikan dek Pak Aidil dengan Bang Joni Buno. Tanyo mantong batat ino. Hai, munyo hana kena ati draw tu. Nyo hana dapat. Betul. Igo peganya tente kena ilimeji. Munyo kena baru dah rasa. Iji lebih bagus mencegah daripada mengobati. Pak Aidil, dah lah. Punah macam ni? Lo merumpak kak siasat saya yang Pak. Siasep yang Betul Pak Aidil. Hai kak. Lon dengar siasat kasihat ya. Kak Abang Joni untuk nak pegawai urus kesehatan je. Oh, jadi siasep kalau direhab kaknya. Betul Pak Aidil, lapi ji rajin minum ubat. Bagai ke pulih ji. Mahana habis ji jahit bak pisang. Cuma kepuji bab pisang. Ji pegah munyo ji pajuh pisang raja ji akan ji raja kebe. Awal yo galom berat kali rantai ji. Ngan ke pun handa rante di laki kapai di pura. Sebab dipegak baji najin bak kapai. Macam tu. Yang penting Dino siasat enggak boleh. Kat Pak Aidil, Bang Joni, lo nyak ile mamba. Dia kak. Oh ya apa? Tak boleh siasat bang. Tak boleh. Nyan kak ji. Kata macam ini lah. Yang cuma pun terpesat. Mi nalap ni. Ilung Pak Aidil kan? Ilung mie goreng dengan teh panas tu. Oh, nyaman tak? Ilung nak jawab apa lah tak? Ya, jadi lu pesan juga. Enggak. Beres. Bang, pesan bang. Buka apa? No. Biar. Sudah yang menunjukkan tua. Nupugot, mie goreng 2 boh. Mie goreng ya, belum. 2 boh. Kalau minum ni nupugot teh matang. Ya, kita tahu lagi. Enggak. Mie goreng 2. Kalau teh hangat 2 apa? Enggak. Man dua ada pesan don juga. Nangon dun buno, bangun. Jadi tu buno. Kayaknya pesan gua gak hujut, nyo kamu karat yang. Enggak. Nyo bentak ke? Aman, Mbak, aman. Betul. Habis kau bentak, tu hang baju tu. Tapi deh, berarti level 2 berapa? Enggak. Kalau besar mie 2 berarti kemudian teh rodot titik. Saya baru tahu lah. Anak kamu mungkin kan? Hai Juni, sang tiga pelayan yang guna, sang kuturi. Tapi sebab gunya pakai masker, ragu loh. Nah, sang kuturi segala nak merupakan orang nyawa ini. Urung ji ki Pak? Burung di guna, bok ji rapi, kulit di sawo mata. Sampai ingat lagi sigam yang Siasat. siasat, kamu betul. Yang nak salah dia begini. Boknya, kita kapulek kerjain no. Saya bunuh kamu rumpok kak ji hunah hinan. Betul. Pegah ji kapule. Betul. Lihat yan, uronyan. Nah urun lain lo pegah pak lo. Bawa siasat, you know. Kalau lumayan sehat dan kayu kat. Betul berarti. Kemungkinan kamu dah hilang. Pak, saran kedua. Teh hangat 2 boh. Mie spesial lah.
San Long. Rau ke siasat kan? Nyo kak. Belum banyak ni. Tak. Tidur le. Belum banyak ni. Pusing pegak kok dong. Barakon pak. Ini alhamdulillah kasihan lun. Sek. Nyuk pegang mak rau. Nak tinggal kira kurangnya. Kau tengok baju bisa awak nak tinggal ke? Kau ni nak baju banyak ni. Dia yang kau nak pegang apa? Ada tinggal tu. Isaac. Awai rok ini, buat yang nak bak pisang masak. Tiang rok kaya bak pisang nak kedepu. Kau pegah lam rok tu nyaji kerajaan keberan nak kedepu. Mana banyak ni? Yang kau nak pegang apa? Wala. Mereka doang ngelom. Pak Aidil, awal saya tanya kan, kalau pernah jaya. Kameng, Iblara kameng, leanu. Iblara limo, makmu. Di dagang lo ijik kagian kereta, dumpat barang cukup jaya Pak. Kalau pernah jaya Pak Aidil, kalau pernah jaya. Tapi gara-gara buat salah dan buat mereng, relah mendu. Makaji, munyo tanya tengok Pak. Beta pubuk bu yang salah. Munyo tak pubuk bu yang salah. Yang kebulan je. Dasar nyontoh bagah pulih. Munyo hana bagah pulih. Kong ka sayang rugo. Nak kedengar tak? Nak kedengar pegawai Pak Aidil. Nak kedengar Pak Aidil. Maka dia jenak usaha begak-gak, kerja begak-gak. Mudah-mudahan berkah. Nampak? Tu macam ni. Yang ke usaha begak-gak dan nak berkah. Tak beda macam ni. Menyokong lu lagi izin lah apa? Gak. Gak-gaknya kerja begak ke? Get pak. Pakok je wai. Allah Pak Aidil. Benteng yang lemnya tasepnya. Kau orang kalau pernah jaya. Kalau pernah makmu, udep, gak, sunang. Calon rabaro GP Hawaii kan? Calon rabaro GP. Mutanuk dah. Dia mampu dah pegak udah yang kaheng. Pun dia puar ni. Tiap orang duduk dalam berdaya pisang. Yang peluk lem Pak Jarau. Oh berat. Awak ngani. Dari belakang laut ngani. Kau orang lepeng kan tak? Begitu je heng. Mesti rotan lengon. Pakon heng. Yang gara-gara peluk lem. Hai begini. Bak long kalon guna. Sang siasat golong duk pulih lah. Mantona heng becul lah. Ai faham. Nyah nak pu buat le dah nya. Nyah ada drawai ada pu buat. Kapak lanjut. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nyokan pereh anggota Dewan DPR RI lah. Sigaga na beasiswa. Hebat. Sigaga tu, igaknya na bantuan tu masyarakat. Sigaga lam na program lain-lain lam. Pereh lagi nyan. Okey. Ramai ni jak. Ya, terlalu Iya kenanya, cawan tuanya. Lo keperangan ku. Mia terdak ku buat kerja lo keperangan. Gak nyambi mantuan Pak yo. Ya benar, ramai orang kampung yo. Baca bantuan si buah. Oke, ini rame-rame orang. Coba bantuan. Oh, bantuan rame-ramenya lah. Jam ni apa? Gak, jaju. Okey. Nejak kena nak coba bantuan nah. Abang ni pun pegangan. Kerja kau ke dia nampu. Hai, panyo ni pun ramai-ramai dah nang. Oh, Ina nak bagi bantuan. Nak bagi bantuan. Bantuan tu masyarakat kampungnya. Oh. Dan kampung tak? Ila kampung dah ada, dah tunang dia.
Hai mengau orang yang hak untuk bantuan dari gaknya kebijit nturi nyong Pak Arif Kiarsa DPR RI daripada Demokrat neturi. Oh, Turi. Yang ke nyong nturi cit. Jadi yang jajak beasiswa le dia kan? Kinyan cit. Oh, ma. Leja juga dah ro ni nak bagi Oh, bantuan ke kita. baju ni. Ha. Lonjak lah baju ni, Ma. Gak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buna orangnya anak assalamualaikum. Ini aku pekerja kau. Ada kerja kedai ke assalamualaikum. Sebab dia terima bantuan. Baga-baga kerja. Pada